Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan satu peluang ganjaran untuk buat pahala. Untung akhirat, untung dunia, insya-Allah. Mari sama-sama saya nak tunjuk kepada tuan-tuan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, sekarang saya berada di SK Taman Pulai Emas. Saya berada di Musalla Az-Zahab. Musalla Az-Zahab ini adalah tempat anak-anak kita, murid Islam, menunaikan solat. Kemudian kita ada kelas pengajian di sini. Kemudian di sinilah tempat kita teruskan laksanakan aktiviti keagamaan, insya-Allah. Baik, tuan-tuan sidang penonton sekalian, kami Jawatan Kuasa Pembangunan Musalla Az-Zahab sedang giat menjalankan projek naik taraf untuk kita nak salin kapet-kapet ni, kita nak tukar. Daripada kapet ni kita nak tukar jadi tai. Kalau tuan-tuan dapat lihat, kapet ni dah sangat usang dah. Sangat usang sangat dah. Jadi kita untuk nak menjaminkan keselesaan kepada anak-anak kita, SK Taman Pulai Emas, kita sedang giat untuk nak tukar kapet ni. Kita memerlukan dana sebanyak RM60,000. Sekarang kita baru dapat kumpul RM7,095. Masih jauh lagi tuan-tuan. Kami memerlukan lagi RM53,000. Allahu Akbar. Jadi saya nak kongsi dengan tuan-tuan, jom sama-sama untuk kita bangunkan Musalla Az-Zahab ini supaya anak-anak kita dapat beribadah dengan selesa dan meneruskan aktiviti dengan selesa. Satu lot RM30 sahaja, tak mahal. Satu lot RM30 sahaja untuk kita nak cukupkan RM60,000. Jom, mari saya tunjuk. Inilah anak-anak kita yang sedang membaca Al-Quran, menghafaz Al-Quran. Anak-anak kita ini menggunakan musalla ini setiap hari. Seramai 1,400 orang murid SK Taman Pulai Emas menggunakan musalla ini. Tuan-tuan, sedekah. Tuan-tuan sakit, tuan-tuan sedekah. Kerana sabda Nabi SAW, Nabi kata, dawu mardakum bis sedekah. Ubatilah sakit-sakit kamu dengan sedekah. Au kama qala. Jadi, kalau kita rasa tak sihat, sakit, ada masalah apa semua, sedekah. InsyaAllah, Allah akan berikan kesembuhan kepada kita. Siapa yang bina rumah Allah, Allah akan bina kepadanya sebuah rumah di syurga nanti. Yang penting, ikhlas kerana Allah. InsyaAllah tuan-tuan, jom menyumbang di Musalla Az-Zahab melalui akaun PIBG SK Taman Pulai Emas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.